Pisang goreng mesti korang pernah dengar, tapi ni popia pisang crispy. Tak percaya, korang tengok. Masukkan tepung gandum, sedikit garam, kacau dia. Lepas tu kita tambah air sedikit demi sedikit. Okay, bila dia dah smooth macam ni, kita boleh ketepikan dia lah. Sekarang kita ambil kulit popia, buka dia satu-satu macam ni. Kita susun dia balik elok-elok. Kita potong dua dulu. Okay, kita buatkan bulat dia macam ni. Dan kita potong dia. Okay, dan kita buat macam ni supaya dia loose balik. Dan jadi satu-satu lah. Okay, kita leraikan dia sampai macam ni. Lepas tu kita ketepikan. Sekarang kita potong pisang pula. Okay, lepas tu kita ketuk-ketuk dia sikit sampai dapat lepeh sedikit. And then keep aside. Sekarang kita ambil pisang yang dah lepeh ni, celup dengan tepung. And then ambil salut dia dengan kulit popia ni. So kita ulang proses yang sama lah untuk semuanya. Okay, once minyak dah panas, kita boleh goreng. Dah siap dah. Biar dia sejuk sedikit, kita tabur sedikit icing sugar. Korang jangan lupa untuk cuba resep ini untuk more nanti. Sehijau Ramadan.